Hai guys, aku ada plan nak buat balik video YouTube aku ni, channel YouTube aku. Penat guys, aku idea susah nak dapat lah. Aku sekarang ni tak tahu lah nak cakap macam mana. Sekarang dah makin sibuk dengan benda-benda kerja hakiki aku semua. Nak mancing pun susah. Kau tahu lah, nak mancing ni bukan senang. Kau struggle tau. Belum kau nak pergi pancing tu, kau nak buat persiapan pun kau dah struggle. Lepas tu kau on the way pergi tu pun struggle. Lepas tu lagi dah sampai tempat mancing tu kan, lagilah struggle. Korang bayangkan berapa struggle ni nak pergi mancing. Macam kau tengok biasa kat YouTube channel yang mancing-mancing kan, simple je, tenang je, smooth je pergi. Tak, hidup ni tak selalunya apa benda ayat tu hidup ni tak selalunya lancar. Sebab setiap kali aku lagi mancing macam-macam hal guys. Tak tahulah, deal pukul 7, pukul 8 dah last perginya. Bukan kata pergi, jumpanya pukul 9, 10 tu baru jumpa. Belum gerak lagi guys kan. Lepas tu dia main struggle tu macam-macam lah. Aku nak cerita pun aku struggle. Okay, jadi episod kali ni musim baru ni, aku ada fikir ke aku nak buat musim baru tau. Yalah, dia YouTube, channel YouTube aku yang lama sebelum ni kan. Kau tengok kan, channel YouTube aku yang sebelum-sebelum ni struggle kan. Kita buka tengok YouTube. Tapi satu benda yang aku terkejut lah kan, ialah di mana channel YouTube aku masih grow lah. Walaupun aku sidai korang lama, aku sidai korang setahun sekali video. Macam mana? Blank je ni, macam tai. Macam mana? A few moments later. Sekarang aku dah masuk dalam page papan muka aku punya pemuka saluran. Video aku, kau tengok aku buat tarikh 15 Julai 2024. Julai mat. Setahun sekali je aku buat video guys. Gila betul. Aku sidai korang betul-betul kau 2024 ada buat satu je video. 2020 aku buat 3 video. Start dari September, Oktober. 2021 aku start buat video Januari atau Februari ada buat, Mac aku ada buat, April aku ada buat, Mei aku ada buat, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November. Okay, last 2021 aku buat sampai November je. 2022 start daripada March, lepas tu potong, lepas tu lompat pergi ke Oktober. Berapa jauh ni. Lepas tu 2023 Januari, March, Jun, tu senyap, hilang, gaib, tak tahu mana pergi. Lepas aku datang balik 2024 Julai. Apa? Konsisten gila aku. Kenapa aku tak jarang keluar video? Sebab aku mancing selalu tak dapat ikan. Tapi sekali lagi mancing ni, dia seronok. Jadi guys, aku ingat aku nak comeback, nak buat musim kedua. Tak daripada vlog ke-30 ni, aku kena buat secara spontan. Sekarang guys, aku on the way pergi rumah. Tadi aku pergi ambil dia mancing. Plan ni pun last minute. Tak sangka pula dia cuti hari ni kan. Tapi dah lah cuti, aku ajak dia lah. Lagipun aku pun dah lama dah tak mancing ni. Okay guys, aku baru lepas pick up adik aku. Sekarang plannya adalah kena makan dulu. Okay guys, perut dah kenyang. Sekarang kita nak mancing mana? Satu nama. Air kuning. Air kuning kan? Air kuning. Boleh. Okay, air kuning ni tempat dia memang khas ikan PB. Dia kalau tak nak makan gewang, kena pakai plan lain. Kita kena cari secret weapon. Okay guys, sekarang aku dah sampai kat Simpang Kulai. Macam aku cakap tadi, sebelum kita tuju ke air kuning, kita kena singgah ke kedai pancing ni untuk beli barang-barang yang kita perlukan lah. Contohnya plan B kita, manalah tahun nanti ikan PB kita nak buka mulut tengok gewang, kita boleh pakai plan B ni. Apa plan B ni? Plan B tu the secret weapon. Secret weapon. Kau nak tahu secret weapon tu apa? Ke depan. Tengok depan tu. Tak tunggu lah kan, masuk depan tu. Tak sembang. Ini dia guys, ini dia.
A few moments later. Mana tengok apa yang kita beli. Kos kerugian dalam RM50 juga. Sekali pergi hancing kita. Kita beli tali baru nak LB. Yang berbeki. Berbeki juga. Ini barang aku tengok tadi terus jatuh cinta. Aku dapat bayangan dalam 3 ekor kot dalam tangan dah ni. Untuk next project lah. Next project. Ni bazir namanya. Biasalah kalau pergi 10 beli 10 member bawa lagi. Biasalah kalau pergi kedai pancing ni kan. Kalau tak membazir tak sah. Sakit kepala. Dah panas-panas ni. Panas berdenyut. Luar sekarang dah panas nampak ni. Putih. Okey, sekarang dah lepas kita beli peralatan, terus tuju ke Ayo Kuning. Ayo Kuning. Let's go. Okay, tak tunjuk. Alright guys, sekarang kita dah sampai ke Air Kuning. Adik aku tengah buat persiapan kat sana. Jadi ini dia Air Kuning guys. Spot ni sebelum ni aku dah datang. Duh, nampak? Ha. Dapat lah. Strike air. Tapi itu. First time dulu. Jadi aku tahu lah permainan dekat sini macam mana. Jadi guys, macam aku cakap awal-awal tadi, kita ada buat persediaan. Plan A, kita akan pakai gewang. Dan kalau gewang tak ada bagi hasil, kita akan guna senjata rahsia, secret weapon. Nak tahu apa secret weaponnya? Korang tengok video ni sampai habis. Okay, ciao. Untuk permulaan ni aku dah guna PVC dulu lah. Kita kena wajib pakai PVC lah. Kalau aku wajib lah pakai PVC. Dengar. Ini yang kita nak dengar guys. Ini tadi aku teracun, aku terbeli kedai pancing ni. Rupanya adalah umpan udang daripada Berkeley. Kita tengok apa jadi. InsyaAllah ada lah. Dia minta aku tak kumpau lah hari ni. Sebelum ni aku datang 2 kali. Sekali tu kumpau teruk punya. Kali kedua ada juga hasil. Jadi guys, penggembaraan bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Senang baling. 3.5 gram. Jangan sangkut. Ada yang mengejar guys. Aku pakai spek mata peluras, aku nampak ada kehidupan di bawah ni. Umpan gewang udang ni kan, aku rasa sesuai untuk pakai kat kolam air masin. Macam macing siakap ke apa kan. Itu sesuai aku rasa. Ada ikan. Ada kehidupan bawah tu. Macam tak laku. Tak apa. Kita cuba tempat lain. Wui, nasib baik aku tengok depan. Allah. Oh, ada Godzilla kat sini guys. Godzilla. Pun tak ada. Nampak gayanya umpan udang aku tak apa nak menjadi kat sini. Dalam 3 ekor kot dalam tangan dah ni. Dalam tangan dah ni. Mungkin dia sesuai untuk mancing kat kolam je. Siapa tahu kan. A few moments later. Nampak? Plastik kena. Tak gayanya hari ni. Yang aku nampak sekarang ni bayangan kumpau. Inilah bayangan dia. Bayangan kekumpauan.
Okay guys, aku rasa Gewang ikan tak nak makan. Jadi aku rasa dah tiba masanya untuk aku review the secret weapon. Ini dia guys, secret weapon. Aku buka apa, terpaksa pakai. Aku tak nak balik kosong. Tadi bila aku tanya ikan mana, pergi mancing ke tak, termenung mat kalau dia bagi soalan macam tu. Jadi kita saksikanlah. Kita lepas je kat sini. Tu. Aku dah tak sanggup dah balik kosong guys. Tak sanggup lah. Duduk hilang kamu. Okay guys, ini adalah PB pertama yang tak semena-mena boleh dapat. Dia telan sampai habis Nampak tu? Telan sampai habis mat. Sampai habis dia telan weh. Ini cover out ni. Ni apa ya? Oi, Tidak berada. Haju mati ni. Memang lauk je ni. Tak boleh bela ni. Sorry lah. Ni mana tembuk. Ya, pegang dulu. Alright. Sesi foto lah. Laju tu je. Macam biasa massage ni. Pegang. Kau punya ikan. Ada dah. Lagi. Kau saja lah ni. Yang membekli. Au.